السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam zakatuz zuru' wa thimar. Masih lagi dalam bab zakat az-zuru' wa thimar, zakat tanam-tanaman, wa thimar, zakat buah-buahan. Dan telah pun kita membaca hadis daripada Salim ibnu Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fima saqatis sama wal uyun aw kana athariyan al ushur. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama, apa-apa yang telah disiram dengan air hujan, wal uyun, mata air, aw kana athariyan, ataupun tumbuhan tersebut menyerap daripada air daripada bumi, wa fi al-ushur, maka 1/10 zakatnya, 1/10. Wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushri, adapun yang mana disiram bin nadh ataupun dengan adawat, dengan bahan-bahan ataupun dengan alatan-alatan ataupun dengan haiwan, apa saja yang ada usaha daripada manusia, maka nisful ushur 5%. Kemudian hadis Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahumā, Nabi bersabda kepada mereka berdua, la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, jangan kamu mengutip zakat illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah, melainkan 4 jenis, iaitu asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamar. Asy-sya'ir bali, wal hintah gandum, waz zabib kismis, wat tamri tamar. Rawahu at-Tabrani wal Hakim. Dan telah pun lalu kita telah mensyarahkan beberapa pandangan ulama dalam masalah ini. Sebahagian ulama hanya menghadkan 4 saja, kerana hadis yang kita bacakan itu hanya menyebut 4 saja, iaitu barli, syair, wal hintah gandum, waz zabib kismis, anggur kering, anggur basah, kismis anggur kering, wat tamri tamar, rutab tamar, kurma basah, tamar kurma kering, yang duk kita makan panggil tamar, tamar kurma tu, hak dah kecut tu. Jadi sebagai ulama hanya menghadkan 4. Sebagian ulama seperti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah hadis ini memberi makna hanya 4, tetapi hadis ini hanya memberi sifat pada bijirin-bijirin ataupun perkara-perkara yang boleh ataupun yang wajib keluar zakat. Jadi sifatnya seperti syair wal hintah, barli dan gandum, maksudnya apa? Biji-bijirin. Kemudian az-zabib,
wat-tamar. Buah adalah az-zabib wat-tamar, iaitu kismis dan juga kurma. Mazhab Asy-Syafi'i menyatakan qutul balad. Maka di samping asy-syair wal hintah waz zabibi wat tamar, yang wajib zakat itu adalah qut al-balad. Qutul balad maksudnya makanan asasi ataupun makanan utama pada sesuatu tempat. Kalau makanan sesuatu tempat itu seperti tempat kita ruz, nasi, maka dia nasi lah. Kalau tempat itu makanan utamanya syair, barley, barley lah. Kalau tempat itu hintah, gandum, maka gandum. Adapun Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan semua yang makil muddakhar. Makil muddakhar, semua yang boleh ditimbang dan disimpan lama. Makil muddakhar. Tak kira lah sama ada dia qutul balad ataupun tak. Sama ada dia makanan asasi ataupun tak. Tak kira. Kalau makanan asasi pun kena keluar zakat, makanan tak asasi pun kena keluar zakat. Kalau sekiranya bijir-bijirin, apa jenis bijirin sekalipun wajib keluar zakat. Dan juga apa jenis zabib wa tamar ataupun buah-buahan juga wajib keluar zakat, dengan syarat makil muddakhar. Dengan syarat benda boleh ditimbang dan boleh disimpan muddakhar. Boleh disimpan maksudnya disimpan lama tak rosak. Kalau disimpan hanya waktu seketika dan dia tak boleh tahan lama, tidak ada zakat padanya. Tak ada zakat padanya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mewajibkan semua bentuk dan semua jenis yang keluar daripada muka bumi. Semua yang keluar daripada muka bumi semua wajib zakat, tak kira. Semua sekali. Itu Abu Hanifah. Wajib. Buah pun semua sekali, semua kena. Harum manis ke, harum masam ke, semua kena. Strawberry ke, raspberry ke, tak kira, sebab dia keluar daripada muka bumi. So itu beberapa khilaf di kalangan ulama tentang asnaf, perkara-perkara yang wajib zakat dalam bab az-zuru' was-simar, dalam bab tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman, dan juga athimar, buah-buahan. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإسناده ضعيف. Dan dalam Ad-Daraqutni an Muaz, daripada Muaz radhiyallahu anhu qala, katanya fa ammal qissa, adapun al-qissa, al-qissa seumpama apa nama kalau kita sebut pada zaman sekarang, timun, naw' min al-khiyar, sejenis timun panjang. Timun tak kiralah timun jenis hak timun Cina ke, hak besar tu timun tu qissa. Ataupun wal bitikh, dan tembikai, wal bitikh, wal rumman, buah delima, wal qasab, tebu, wal qasab, faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ianya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Jadi qissa bitikh, buah labu, buah apa nama tadi, timun, sejenis timun, bitikh, tembikai, rumman, delima, dan juga qasab ni tak ada zakat. Afa anhu, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Hak tu yang kita sebut tadi, iaitu perkara yang tidak boleh disimpan lama. Dan kalau disimpan lama dia rosak, maka tak ada zakat padanya. Maka bitikh, tembikai, berapa lama je boleh simpan tembikai? So tembikai boleh senang rosak. So bila dia senang rosak, dia tidak muddakhar, dia tidak boleh disimpan. Jadi bila tak boleh disimpan, maka tak ada zakat padanya. Hadis ini dhaif, walaupun dia dhaif kerana terputusnya antara Musa ibn Talhah wa Muaz ibn Jabal, walakinahu inqita' mughtafar, dhalika anna Musa yarwihi an kitab Muaz.
Tetapi sebagai ulama melihat walaupun dia itu terputus sanadnya, tetapi Musa walaupun dia tak jumpa dengan Muadz ibnu Jabal, dia mengambil daripada buku kitab Muaz. Dia meriwayatkan daripada kitab Muaz ibn Jabal. Wa huwa hujjatun inda ulama'i usulil hadis, dan dia hujjah pada sebahagian ulama usulul hadis, maka sebahagian ulama mensahihkan hadis ini. Adapun perincian kepada dua hadis ini kita dah sebut dah hari itu. Sebagai ulama mentarjihkan pandangan Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, iaitu makil muddakhar, semua benda yang boleh ditimbang dan muddakhar yang boleh disimpan, maka wajib zakat. Abu Hanifah macam kita sebut tadi, semua jenis, tak kira. Hadis berikutnya adalah juga berkaitan dengan zuru' wa simar, iaitu berkaitan juga tentang zuru' tanaman wa simar buah-buahan, iaitu hadis Sahal ibn Abi Hathmah. Wa an Sahal ibn Abi Hathmah radhiyallahu anhu qala أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. Daripada Sahal ibnu Abi Hathmah qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan oleh Rasulullah, amarana, Rasulullah telah memerintahkan kami, idza kharastum, apabila kamu menaksir, kharastum, taksir tak? Taksir maksudnya apabila kamu menaksir, nanti kita sebut. Fakhudhuhu, ambillah, dan wada'u thuluth, tinggalkan sepertiga. Fa illam tada'u thuluth, kalau sekiranya fa illam tada'u thuluth, kalau kau tak meninggalkan sepertiga, fada'u rubu', tinggalkan seperempat. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh 5. Apa maksud 5? Diriwayatkan oleh 5? Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5. Siapa 5 orang tu? 5 imam hadis. Siapa? Kecuali Ibn Majah. So jadi berapa? Apa dia? Rawahul arba'ah, diriwayatkan 4. Siapa? Kalau 4, kalau diriwayatkan 4, bermakna ashabus sunan. Kalau diriwayatkan 4, ashabus sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, Ibn Majah. Itu 4. Rawahul arba'ah. Kalau Syekhan, Bukhari, Muslim. Kalau 4, ashabus sunan. Kalau 5, ashabus sunan 4 campur 1. Siapa? Ahmad ibn Hanbal. Musnad. Dalam Musnad. So dia kata rawahul khamsah, itu yang 4, illa Ibn Majah, melainkan Ibn Majah, maksudnya 3 je lah, iaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ibn Majah tak meriwayatkan hadis ni. Tambah 1 lagi sebab dia kata 5. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Wa sahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Diriwayatkan dan disahihkan oleh Ibn Hibban wal Hakim. Kalau 6,
Diriwayatkan oleh 6. 6 siapa? Kutub Sittah lah. Kalau 6 kutub Sittah, iaitu Ashabus Sunan 4, Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah 6. 7 tambah Ahmad. So sini 5 kecuali Ibn Majah. قال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حسمة وفي إسناده عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار الراوي عن السهل. قال البزار وقد تفرد به. وقال ابن القطان لا يعرف حاله. قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. Hadis ni sebagian ulama mendaifkan hadis ni. Yang berikutnya, wa an Attab ibnu Usaid radhiyallahu an qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasa al-'inabu kama yukhrasu an-nakhl wa tu'khadha zakatuhu zabiban rawahu al-khamsatu wa fihi inqita'. Daripada Attab ibnu Usaid qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrasa, untuk menaksir al-'inabu, anggur. Dia tak jadi kismis lagi. Dia inab, anggur. Kama yukhrasun nakhlu, sebagaimana ditaksirkan nakhl. Nakhl kurma lah. Kurma. Tapi kurma belum jadi tamar lagi. Kurma. Rutab. Masih basah, muda. Wa tu'khadha zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya bila dah jadi kismis. Diambil zakatnya bila dah zabiban, bila dah jadi zabib, itu kismis. Rawahul khamsah, 5 tadi. Wa fihi inqita', dah ada terputus sanad. Raji'an al-hadisu mursal. Rajih hadis ini adalah hadis mursal. Apa maksud al-kharras? Kharastum, kharsun nakhil wal a'nab, menaksir an-nakhil wal a'nab. Okey, hadis awal tadi dia kata tak ada zakat melainkan zabib wa tamar. Zabib, kismis, kering, wa tamar. Kerana zabib dia dah kering. Bila dia kering, dia muddakhar, dia boleh disimpan. Inab rosak lah. Inab buah. Tamar kurma kering. Bila dia dah kering, simpanlah. Ini kurma bila? 2 Ramadan sudah. 2 Ramadan sudah kurma ada lagi. Tak habis-habis. Dan kurma tu masih boleh dimakan lagi. Oleh kerana bolehnya disimpan lama, maka datang zakat kat situ. Sekarang ada orang, dia ada kebun tamar, dia ada kebun nakhl, iaitu kebun kurma. So dalam kebun kurma dia, katalah ada 1000 pokok. Dan 1000 pokok dah tentulah banyaklah buahnya. Waktu dia masih lagi berbuah, buah, bukan tamar lagi, buah. Bila dia jadi rutab, maka boleh makan tak? Rutab boleh makan tak? Boleh lah kan? Rutab boleh makan. Jadi rutab, bila dia masih rutab, maka orang-orang sukalah untuk bagi hadiah, petik, makan. Maksudnya, digunakanlah jamu orang dan sebagainya lah. Rutab. Dia belum jadi tamar lagi. So, bila dia rutab, ada zakat tak? Tak ada. Dia tak ada zakat lagi. Bila dia jadi tamar, baru datang zakat. Bila dia rutab, maka dia, tuan punya ladang, tuan punya kebun kurma, boleh saja petik.
Petik, bagi orang makan, bagi hadiah kat orang, sedekah dekat orang. Tak kira lah orang miskin dapat, orang kaya dapat, dia sendiri nak makan, dia sendiri bagi saudara mara dia. Siapa datang main kebun dia, petik lah, makan lah. Contoh. Dan sebagainya mungkin burung makan, sebagainya mungkin jatuh dan sebagainya, himar makan, keledai makan dan sebagainya. Zakat ada dua jenis. Satu dipanggil mal zahirah, mal yang zahir, harta yang zahir. Satu lagi dipanggil harta yang tidak zahir. Harta yang zahir seperti lembu, kambing, unta. So ini mal zahir, mal yang zahir. Dan dia ada kebun kurma, kebun anggur, dia ada kebun harum manis. Ini dipanggil mal yang zahir. Apa maksud mal zahir? Orang miskin terliur je tengok, boleh nampak. Nampak mal tu, nampak buah-buahan, buah rambutan dianya, buah macam-macam. So boleh nampak. Dia ada kandang unta, lalu orang miskin tu banyak unta dia. Dia ada kandang kambing. So ini mal yang zahir. Mal yang tak zahir adalah emas dan perak. Emas dan perak tidak zahir. Maksudnya siapa ada emas, dia tak gantung kat pokok. Dan dia tak layar kat orang. Dia simpan. Duit kita tak tunjuk kat orang kan. Duit kita simpan dalam bank. Simpan tak nampak. So mal tidak zahir. Mal yang zahir ni di sini datang Nabi perintahkan ummal. Nabi perintahkan amil. Nabi perintahkan su'ad. Orang yang pergi tolong kutip zakat hak yang nampak tu lah. Iaitu dia hantar apa nama? Dia hantar amil. So dia tengok berapa unta kau ada? 5 ekor unta. Wajib seekor untuk zakat. Berapa kambing ada? Dah 40 ekor dah. Wajib keluar seekor kambing. So dia ambil lah kambing tu. Ini mal zahir. So dia hantar amil untuk pergi kutip harta yang zahir. Tapi kebun kurma, dia mal yang zahir, tapi belum time untuk zakat. Belum time untuk zakat, belum jadi tamar. Boleh jadi belum jadi tamar lagi, dah habis pakat niaga terus. Kutip dah habis semua, kutip, makan, bagi orang dan sebagainya. Habis dah. Maka di situ datang Nabi SAW perintahkan sebagian sahabat yang apa orang kata, yang lahu khibrah, yang ada pengalaman, yang tahu bagaimana menaksir buah-buahan ni. Jadi Nabi hantar mereka ni, dan orang yang amin, orang yang amanah. Maka Nabi hantar. Kemudian pergilah kebun. Ni kebun siapa? Kebun Mamat A. Mat, ni banyak agak buah ni meh. Aku ni Nabi hantar. Suruh taksirkan. So dia tengok. Ada berapa pokok yang ada? Ada 1000. Okay, jom kita jalan. Bawa pen, bawa kertas. Okay, pokok pertama. Tengok gaya buah ni boleh dapat 5 kilo. Sikit benar 5 kilo. Boleh dapat boleh dapat 20 kilo kat sini. Dia pun catat. Pokok pertama 20 kilo. Tengoklah. Pokok kedua ni buahnya kecil-kecil ni lebih kurang. Dia pun taksir lah. Zaman dulu guna sa' lah. Ni 5 awsuq. Awsa' 5 sa'. Hak ni 20 sa' boleh capai ni. Pom tulis. Okey. Ni aku dah tulis ni. Hang punya pokok semua ni. Mari kita kira berapa dia. Kira. Oh. 2,500 sa'. Wajiblah zakat ni kalau ikutnya. Tapi
Ni tak kurma ni, belum jadi tamar. Dia datang tu bila? Bukan buah masih hijau tak. Bila buah tu dah mula nak menguning. Bila buah tu mula dah nak masak semua, datang taksir. So bila taksir, cek semua anggaran. So tengok dia kata okey ni mat macam ni lah. Pokok hang ni semua aku dah kira-kira semua ni berapa lebih kurang 2,500 sak. So zakat ni dah kalau kira lah. Ni pokok kau ni tanam guna air apa? Air hujan je. Alhamdulillah air hujan, tak payah buat apa. Okey, air hujan al-ushur 1/10. Ada apa nama? Oh, dah. Ada guna ni lah, apa nama? Pam air, bawa lembu, tolong siram dan sebagainya. Nisful ushur. So kira okey, point 2, point 5, bobang. Maka zakat yang hang kena keluar ni lagi 3 bulan nantilah. Zakat hang kena keluar lagi 3 bulan nanti, lebih kurang banyak ni. Okeylah. Okey, setuju? Tu taksir. Itu namanya al-khars. Maka Nabi menghantar orang yang menaksir kebun kurma dia tu. Dalam tempoh hak 3 bulan sementara hak nak keluar zakat dan sebagainya itu, suka tingkau lah, kau nak makan ke, kau nak bagi orang ke dan sebagainya. Cukup time yang dijanjikan, wajib keluar banyak ni lah. So ini dipanggil taksir. Al-kharsu an-nakhil wal-a'nab, iaitu menaksir an-nakhil, kurma, wal-a'nab, anggur. So Nabi perintahkan idza kharrastum fakhuzu wada'u sulus. Dalam hadis ni ambil wada'u sulus. Ambil tapi tinggalkan sepertiga. Dia betul sepertiga. Okeylah, sepertiga ni tak payah bayar. Sepertiga tak payah bayar. Dia kata fa in lam tad'u sulus fad'u rubu'. Okeylah, kau tak nak 1/3, terpulang dekat penaksir dengan dia punya kemahiran dan juga pengalaman dia, dan Nabi SAW bagi guideline. Nabi bagi guideline dia. So keluar, tinggalkan daripada hartanya itu sepertiga. Maksudnya sepertiga biarlah. Ataupun 1/4. Kemudian bawah tu ayukhrasal al-'inab kama yukhrasun nakhlu wa tu'khadha zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya zabiban, kismis. Maka bila dah ditaksir, sementara dia nak jadi kismis tu makan masa 5 bulan. So after 5 months then you keluarkan zakat sekian banyak. So itu taksir kepada zuru' tumbuh-tumbuhan wathimar. Ada orang faham hadis ni, dia kata bila dah ditaksir, adakah zakat itu boleh dikurangkan? Kan? Sebab al-ushuru 1/10. 1/10 itu zakat dia. Boleh tak dikurangkan? Mana boleh. Zakat tak boleh dikurangkan. Itu hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mewajibkan 1/10 bagi orang yang tumbuh-tumbuhannya itu diberi hanya air hujan, ataupun diambil pokoknya itu tak air siram, dia hidup dengan air bawah tanah. Maka 1/10. Tiba-tiba hadis ni kata tinggalkan 1/3 ataupun tinggalkan 1/4. Maka sebahagian kata boleh dikurangkan. Sebahagian kata hadis ni bukan maksudnya boleh dikurangkan zakat. Maksudnya daripada 1/10 tu, daripada 1/10 tu dikurangkan lagi. Bukan dikurangkan, tapi diberi 1/3 untuk tuan empunya kebun, bahagikan kepada siapa yang dia mahu dari kalangan asnaf. Bahagikan kepada siapa yang dia mahu dari kalangan orang miskin, sama ada kaum kerabat dia ke, ataupun orang miskin yang dia tahu, untuk dia bahagikan 1/3 ataupun 1/4.
Bukan dikurangkan zakat tu. Zakat tetap zakat, wajib keluar apabila cukup haul, apabila cukup nisabnya. Itu zakat tanaman berapa haul? Berapa nisab? Lebih kurang 650 kilo. 650 kilogram. Lebih kurang 630 atau 650 kilo. Cukup 650 kilo, maka wajiblah keluar sama ada al-ushur ataupun nisful ushur. Sama ada 1/10 daripadanya kalau sekiranya disiram hanya dengan air hujan, dan 5% kalau sekiranya disiram pokok-pokoknya itu dengan peralatan ataupun dia usahakan untuk buat saluran untuk air masuk. Maka itu dikurangkan lagi. Jadi yang dimaksudkan Nabi SAW, iza kharrastum fakhuzu wad'u sulus, ambil tinggalkan sepertiga ataupun tinggalkan seperempat. Bermaksud yang tinggalkan itu supaya tuan empunya itu boleh membahagikan zakatnya itu kepada orang yang dia nak bagi dari kalangan orang miskin ataupun yang dalam asnaf lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. So itu takhris ataupun al-khars. Dah ditaksir penuh. Ditaksir penuh. Tapi atas budi bicara dia 1/3 kau ambil lah, kau bahagi sendiri. Dia taksir sebab dia sebut dah, engkau dah sampai dah, cukup dah dia punya nisab. Maka 1/10 sebab tanaman you hanya air hujan. Maka sekian-sekian dikira-kira, ini zakatnya. Tapi I nak ambil sekian-sekian banyak, hanya 1/3 ni you ambil, you bagilah ke orang lain. Ambil supaya dia boleh bahagikan kepada orang lain lah. Zaman sekarang, apa yang dilakukan oleh pusat-pusat zakat sebahagiannya, yang mana siapa yang bagi zakat pada dia, maka dipulangkan certain persen kepada orang yang keluarkan zakat kepada dia untuk dibahagikan kepada orang yang dia nak bagi, yang layak dapat zakat lah. Yang layak dapat zakat. Saya tak pasti apa termanya. Dipanggil, kalau wilayah ni dia nama zakat wakalah ke benda, wakalah kan. So wakalah. So dulu negeri Perlis buat. Bukan dulu, negeri Perlis buat dulu rasanya. Wallahualam lah. Lepas tu negeri lain kalau buah-buahan orang datang kebun lah untuk taksir. Sekarang wallahualam macam mana dia orang buat. Banyak negeri, depends lah, negeri lain-lain, fatwa lain-lain. Contoh di Perlis, harum manis kena zakat. Harum manis kena zakat kan di Perlis. Sebab mana Acik orang lain keluar zakat, pengusaha harum manis tak keluar zakat. Sebagai ulama kata tak semua buah malaikat apa yang Nabi sebut, tapi buah-buahan yang kena zakat itu boleh masuk dalam urud tijariyah. Itu yang dijual, yang diperdagangkan. Maksudnya kalaulah buah harum manisnya itu dijual dan dibuat packaging dan dijual, maka dia masuk dalam zakat perniagaan lah. Zakat perniagaan.
Kaedah macam mana saya tak pasti. Kalau harum manis tu macam dia taksir ke apa ke. Sebab harum manis dia dipetik mesti awal. Dia petik awal kan. Kalau dah masak dah tu baru nak petik, busuk lah. Yang had sampai kat kita pun ada tarikh kan. Boleh buka sikit. Sekarang buka pun dah lebam aku tengok. dah nak lembik dah kan. Tak zakat apa. So dia masuk zakat perniagaan. Zakat perniagaan. So wallahu alam, mungkin kaedah yang kita katakan tadi, wilayah dia ada zakat wakalah. So kalau sekiranya dia satu syarikat itu dia punya staff banyak keluarkan zakat, kemudian dia pulangkan berapa persen lah, 5% ke berapa persen ke kepada syarikat itu ataupun kepada orang itu untuk mereka bahagikan kepada asnaf-asnaf yang mereka rasa nak bagi. Dia ada persen dia lah. Kalau sikit dia tak bagilah kan. Ada apa nak tanya? Bila wajib zakat zuru' wasimar kita dah sebut dah. Apabila telah dipetik dan ditimbang. Bila dah dipetik dan ditimbang, cukup dia punya nisab, maka keluarlah kewajipan zakat. Okey, berikutnya tak ada dalam kitab kita zakatul asal. Zakat al-asal, zakat madu. Zakat al-asal. Para ulama menyatakan kesepakatan tidak ada zakat hasil daripada haiwan. Tak ada zakat hasil daripada haiwan. Contoh hasil daripada haiwan, susu, telur. Melainkan kalau masuk dalam bab zakat perniagaan. Kalau tidak masuk dalam zakat perniagaan, susu kambing tak ada zakat. Telur ayam tak ada zakat. Semua yang hasil daripada keluar daripada binatang tak ada zakat. Illal asal, kecuali madu mukhtalafun fih. Kecuali madu, ulama khilaf tentang masalah itu. Ulama khilaf tentang masalah madu. Madu ni keluar daripada mana? Keluar daripada lebah. So lebah ni kalau ikutnya haiwan ke whatever, haiwan atau serangga ke apa ke. So kalau keluar daripada haiwan dan serangga, macam Ibn Rushd kata dalam Al-Bidayatul Mujtahid, maka semua yang keluar daripada haiwan tidak ada zakat illal asal, melainkan asal, kerana ada khilaf dalam masalah tu. Mana datang khilaf ulama? Satu, kerana ada hadis dan juga asar. Kerana ada hadis dan juga asar, iaitu daripada Nabi, hadis Nabi, asar daripada sahabat yang menyatakan, yang memberi faedah macam adanya zakat asal. Tinggal lagi ulama khilaf tentang kesahihannya. Ulama khilaf tentang kesahihannya. Yang kedua, mereka kata madu keluar daripada lebah. Dan lebah ambil madu daripada mana? Bunga. Maka bila lebah ambil madu daripada bunga, maka dia masuk hak yang tadi itulah, az-zuru' was-simar, bunga. Maka di situ datang khilaf di kalangan para ahlul ilm. Majoriti ulama menyatakan tidak ada zakat asal.
Majority menyatakan tidak ada zakat asal kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bahkan sebahagian menyatakan bahawa Ahmad ibn Hanbal dan juga Abu Hanifah. Adapun mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki, Imam Malik, tidak ada zakat pada asal. Kerana beberapa riwayat antaranya daripada Amr ibn Shu'aib an abihi, daripada bapanya, an jaddih, daripada datuknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yu'khadhu fi zamanihi min qirabil asal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil fi zamanihi, pada zamannya, min qirabi asal, daripada qirab asal. Qirab adalah jamak daripada qirbah. Qirab adalah bekas yang Arab guna untuk simpan air daripada kulit, itu qirab. Jamak qirbah. Qirbah satu bekas air hak yang mulutnya itu biasanya kecil, itu dipanggil qirbah. Daripada zaman itu, min qirabil asal, min kulli 10 qirbin qirbah, pada setiap 10 qirab, 10 bag, satu qirbah dikeluarkan. Min awsatiha, daripada madu yang pertengahan, tidak madu yang paling grade A, tidak madu yang paling buruk, diambil pertengahan. So hadis ni akhrajahu Abu Ubaid fil Amwal, Ibnu Majah dan selain daripadanya. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ni, sebagai ulama mendhaifkan. Wa an Abi Sayyarah al-Muttaqi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Hadis lain daripada Abi Sayyarah. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li nahlan, wahai Rasulullah, aku ada nahlan, aku ada apa nama tu? Lebah. Nahlan. Qala addil ushur, bahkan Nabi pun kata addil ushur, bagi ushur, satu daripada per 10, 1/10 al-ushur. Qultu ya Rasulullah ihmiha, okey, tapi ihmiha, tolong jagakan kebun ini untukku, boleh tak? Fahamaha lahu, maka Nabi pun jaga. Maksudnya wadi, dia ada wadi, satu lembah. Yang lembah itu ada wadi kan, so dia ada pokok-pokok, dia ada macam oasis kan. So bila wadi ni ada pokok-pokok, ada lebah dalamnya. So dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ada wadi yang ada lebah. Maka dalam hadis tu kata addil ushur, bagilah 1/10. Boleh bagi 1/10, tapi syaratnya jaga wadi ni, jadikan dia hima, jadikan dia suatu tempat yang orang tak boleh masuk. Maksudnya dia suruh kepada kerajaan atau Baitul Mal ke apa ke, jaga tempat ni, okey, I ada tempat ni, so you pagarlah. You pagar supaya orang lain tak boleh masuk, sebab nanti kalau orang masuk, nanti larilah lebah-lebahnya. So bila dia pagar tempat tu, maka Nabi kata bayar 1/10. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis tadi hadis mana tadi? 3, 4, hadis Ibn Majah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asal fi kulli 10 azuqin ziq. Dalam hadis ni pula hadis akhrajahu At-Tirmizi. Daripada Ibnu Umar kata Rasulullah, fil asal, dalam masalah madu, fi kulli 10 azuqin. Azuqin maksudnya bekas hak tadi tu. Pada setiap 10 hak bag kulit, maka ziqun, bayar 1/10. 1/10. Hadis At-Tirmizi. Ulama mentaifkan hadis ni, sebagai hatta al-Imam At-Tirmizi sendiri mentaifkan hadis ni. Kata Syekh Sabiq bahwasanya Al-Bukhari menyatakan laisa fi zakatil asal syai'in yasih. Kata Al-Imam Al-Bukhari tidak ada dalam masalah zakat madu ini hadis yang sahih.
Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahawasanya hadis ni sahih. Berikutnya. Jadi hadis ni tadi pada zaman Rasulullah ada satu lafaz juga, ja'a hilal ahadu bani Muta'an, telah datang Hilal salah seorang daripada Bani Muta'an kepada Rasulullah, bi'usyuri nahlilah, dengan usyur, iaitu madu tu, wa kana sa'alahu ay yahmilahu wadiyan, dan dia minta supaya Nabi pelihara dia punya wadi tu yang dinamakan Salabah. Fahamalahu Rasulullah, maka Nabi pun jaga dia punya wadi ni, supaya orang tak masuk. Falamma waliya Umar ibn al-Khattab, pada zaman Umar bin al-Khattab pula, kataba Sufyan ibn Wahab ila Umar yas'aluhu an zalika. Pada zaman Umar ibn al-Khattab, maka Sufyan ibn Wahab telah menulis satu surat kepada Umar bertanya tentang masalah ini. Fakataba Umar, in adda ilaika ma kana yuaddi ila Rasulillah. Umar pun tulis balah, kalau sekiranya dia membayar sebagaimana yang mereka bayar pada zaman Nabi, maka engkau jagalah dia punya wadi. Jika mereka tak nak bayar, so tak payah jaga, biarlah orang nak masuk ke, siapa-siapa nak masuk silakan. Qultu wa hadha isnadun jayyid wa huwa mukharraj fil irwa wa qawahu al-hafiz fil fath. So itu beberapa riwayat tentang zakat al-asal. So sebahagian ulama, macam kita sebut, mendhaifkan semua hadis ni dengan mursalnya, dengan dhaifnya, whatever, sebagainya. Okey, kalau kita kata hadis ini, sebab ulama yang mensahihkan, dia kata oleh kerana banyaknya turuk. So bila banyaknya turuk, maka dia kuatkan antara satu sama lain. Maka bila dia kuatkan satu sama lain, maknanya sama, maksudnya adalah zakat madu ni pada zaman Rasulullah, iaitu 1/10. Tapi ulama yang membantah, antaranya kita sebut mazhab Syafi'i dan juga Maliki, dan juga banyak majoriti ulama menyatakan bahawasanya hadis ini pertama tidak sabit, sebagaimana Al-Bukhari sebut, Al-Ajluni sebut, dan juga ulama-ulama yang lain menyatakan tidak sabit hadis-hadis tentang masalah zakat asal. Okey, kalau sekiranya kita terima jadalan, kalau sekiranya kita terima hadis-hadis ini, Hasan adalah kata kuat ibu, macam mana nak faham hadis ni? Hadis ni kata pada zaman Nabi, orang-orang ni tadi volunteer tanya kat Nabi, kan, wahai Rasulullah, aku ada lebah, kan, aku ada wadi yang ada lebah. Maksudnya dia volunteer, Nabi tak kutip dan Nabi tak pergi. Nabi tak ada pula kata siapa ada madu main bayar 1/10. Tak ada. Mereka yang volunteer datang kata, wahai Rasulullah, aku ada madu sekian-sekian kat tempat ni, sekian-sekian. Nabi kata, bayarlah 1/10 dan kita jaga tempat tu. Seolah-olahnya macam upah. Macam upah memelihara tempat. So dijaga tempat itu supaya orang tak masuk dan sebagainya. Maka atas balasannya, maka dibayar 1 qirbah daripada 10 qirbah. Kalau ada 10 qirab, maka bagi 1 qirbah. Zaman Nabi wafat, zaman Umar tadi kita sebut, orang tak nak bayar. Orang tak nak bayar. Ada Umar kerja? Umar tak kerja. Ada sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Apabila berlakunya zaman lepas Nabi wafat, ada orang tak nak bayar zakat. Apa Abu Bakar buat? Perang. Perangi zakat orang yang tak nak bayar zakat. Zaman Umar, Umar tak perang. Sedangkan yang kisah perangi yang zakat itu berlaku perbincangan ataupun khilaf antara Abu Bakar dengan Umar. Umar kata kepada Abu Bakar, macam mana kita nak pergi perang dengan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah?
solat. Dan dia tak bayar zakat, macam mana kita nak boleh perang, nak bunuh dia orang? Mana boleh? Abu Bakar kata, aku tidak membezakan antara solat dengan zakat. Siapa solat tapi tak bayar zakat, maksudnya runtuhlah Islam dia. Walaupun dia sembahyang. Walaupun dia sembahyang, tapi ingkar bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar perang. Sebab runtuh Islam dia. Maka baru Umar faham. Kan? Dan Umar bersetuju dengan fiqh kepahaman Abu Bakar radhiyallahu an. Pada zaman Umar, kawan ni tadi, pada zaman Nabi mereka bayar 1 qirbah daripada 10 qirab, dengan syaratnya dia punya wadi itu dipelihara, maksudnya dijaga. Pada zaman Umar mereka tak nak bayar dah, tak nak keluarkan dah. Maka Umar kata, kalau mereka tak nak bayar, udahlah kita tak jagalah wadi dia. Kalau dia nak suruh kita jaga wadi dia, bagilah juga 1 qirbah sebagaimana yang kau bagi kepada Nabi dulu. Sekarang bila kau tak nak bayar 1 qirbah kepada kita orang, maka kita orang tak ada tanggungjawab lah nak jaga hak wadi tu. Siapa-siapa mau masuk, masuklah kan. Macam itulah istilahnya. Jadi tidak ada suatu kewajipan dan tidak ada suatu apa orang kata penentangan sahabat Nabi, orang-orang ni tak nak bayar lagi 1 qirbah kepada sebagaimana yang mereka bayar kepada Nabi SAW pada zaman Nabi SAW. Maka sebab itu, seperti kita sebut tadi, maka majoriti ulama menyatakan zakat asal tak ada. Zakat asal tidak ada. Jika ada pun masuk dalam zakat perniagaan. Zakat perniagaan. So dia toke madu. So bila dia toke madu, madunya itu keuntungannya beribu-ribu kan. Maka itu masuk dalam zakat perniagaan. Okey, ada apa nak tanya? Yang akan datang kita akan sambung zakat tentang emas huli. Kita dah sebut dah itu secara tak langsung. Kemudian datang hadisnya tentang zakat perempuan punya emas yang dipakai. Adakah wajib bagi perempuan yang memakai emas, gelang yang dipakai di sini dan sebagainya, wajib zakat ke tak? Maka yang masyhur sebagian khilaf ulama. Khilaf ulama. Ya. Kalau kita beli emas dan emas kita berarti orang lelaki beli emas jongkong ataupun dinar tidak dipakai. So kalau kita beli jongkong emas tu, cukup haul dan nisab wajib zakat. Masuk dalam zakat emas dan perak. Berapa gram? Satu kita sebut apa? $20 dinar. 20 dinar nisab. Sampai 20 dinar wajib. Wajib keluar zakat emas. 20 dinar berapa? 1 dinar. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar. 1 dinar lebih kurang 1,500 dah. Kalau 10 dinar dalam 6,000 ataupun 7,000 sekarang ni lah. 10 dinar kan? Lebih kurang. 20 dinar kali 2. Katalah 12,000. 12,000. Ada 20 dinar dalam nilaian 20,000. Sorry. Dalam nilaian 12,000. Maka telah sampai nisab. Wajib keluar 2.5. Sama perak pun sama. Berikutnya duit simpanan. Duit dikiaskan kepada emas. Waraq. Duit kertas yang simpanan dalam bank tu. So itu dikiaskan kepada emas lah. Sebab emas dan perak adalah mata wang yang digunakan. Dan zaman sekarang pun mata wang kertas itu pun berdasarkan harga emas dan perak.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ah. Kalau dia perdagangan dia ada keuntungan tetapi dia ada hutang banyak selesaikan. Macam mana nak kira dia punya zakat? Ataupun tak perlu bayar zakat? Sebagai ulama tidak mensyaratkan hutang. You ada hutang ke, tak ada hutang ke, cukup nisab dan haul wajib keluar. Kerana pada zaman Nabi dikutip zakat dan tak ditanya adakah you ada hutang ataupun tak. Tak ada orang yang tak ada hutang. Tak ada orang yang tak ada hutang. Maka hutang bukanlah syarat untuk tak keluar zakat. Apabila cukup dah kita punya haul dengan nisab, kira-kira 2.5 berapa, and then ni dah ada dah, kita dah ada dah berapa nilaian zakat yang nak kena keluar, dan berikutnya untuk hutang. Keluarkan zakat dulu. Walaupun ada kata sebagainya hutang wajib bayar, tapi khilaf juga di kalangan ulama, kerana pada zaman Nabi tak dikira ada hutang ke tak ada. Nabi hantar amil, kutip, terus kutip. Allah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.